Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hatul anwar min kulli ajin wa ibadah wa al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah wa bidawani salam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Faslun fi dima'i. Ay hadha fasilun. Hadha faslun ay fasilun. Fi dima'i. Fi dima'i ay fi bayani dima'i. Jadi ad-dima' itu jamak pada kata dam. Jamak pada kata dam. Jadi ni dam ni asal makna darah. Tetapi murad sini ia adalah lebih umum daripada itu, iaitu denda. Denda. Yang mana tujuannya untuk lil jabr, untuk menempel dan menampal. Jadi kenapa dipanggil dam? Kerana dam ay ihraqu dam, menumpahkan darah. Jadi di sini kita kata mempernamakan dengan sebahagian afrodnya. Tidak, namakan masalah ini dengan sebahagian afrodnya. Kerana bukan semua benda pakai darah. Ada je pakai yang cupak. Betul tak? Tapi dia taklid kat sini. Dam. Jamak ada dimak. Ini suatu fasal pada menyatakan beberapa dam. Habis itu. Adapun dam yang di dalam haji dan umrah itu terbahagi. Yang ini maka. Jawab dia maka terbahagi atas 4 bahagi. Dulu yang kita kata nak apa? Nak buat risalah tu tak buat-buat. Dia siap separuh jalan ni. Suku dah tu. Siap. Nak buat siap dah tu. Dam tu. InsyaAllah. Buat di Mekah nanti balik macam sini. InsyaAllah. Buat dah. Tak tahu apa yang menyebabkan berhenti tengah jalan. Dam tu lah. Sayang. Kerja tak habis sayang. Tak boleh buat risalah khas. Pertama, dam tartib dan takdir. Yakni tafsir dam tartib dan takdir tu teratur. Yakni teratur lah, tersusun tu. Maka tiada harus ia seorang turun kepada martabat yang di bawah. Melainkan, yakni boleh turun, kemudian yang selepas daripada lemah tu tak mampu. Yang pertama, yakni dari martabat yang pertama. Di situ. Maka dikehendak lemah. Yakni dikehendaki lemah itu. Ketiadaan ia dam. Pada hissi. Ini pada pandangan zahir. Seperti tiada maujud sekali-kali. Ini sama sekali. Tak ada sama sekali. Di situ. Atau ada yang ada dam. Tetapi pada hukum tiada. Oh, macam tak ada. Mana? Tu. Seperti ada ia dam. Mahal dari harga misil. Yakni harga yang berpatutan. Harga yang berada di pasaran. Atau ada ia seorang. Bossing apa? Atau ada ia atau mana? Tiada ia tak? Atau tiada ia seorang
Harga yang dapat ataupun gini. Ia tu badal dia harga. Jadi harga tu balik masuk ia. Kita jawi gitu. Atau tiada ia harga tu, yang dapat ia seorang belikan dia dam. Sebab pada tiada pada tangannya yang seorang. Sekali-kali. Tak ada piti. Ini piti tak ada. Piti tu tidak ada. Atau ada. Ini ada harga. Ada piti tu tetapi berkehendak ia seorang belanja dirinya. Dia nak kena nafkah tadi tu dia. Atau belanja yang wajib. Yang orang yang wajib atasnya hanya seorang. Nafkah. Pergi datang kepada tempatnya hanya seorang. No? Siapa dia tu? Orang tu. Yang ni seperti isteri. Hamba. Anak-anak. Seperti isteri. Hamba dan anak-anak. Boleh. Daripada bayan, daripada makanan dan pakaian. Bayan tu bayan belanja. Daripada pakaian, daripada makanan dan pakaian dan kenderaan. Dan makna takdir itu, habis itu tu makna tertib semua tu. Dan makna takdir itu pula, iaitu yang dikira-kira, yakni yang dihitung. Dikira-kira yang dihitung oleh syarak akan qadar yang tertentu. Qadar yang tertentu ni qadar khusus. Taukid dia, tafsir pada kata qadar tertentu, tiada lebih dan tiada kurang. Maka adalah yang wajib dalam tertib dan takdir itu, iaitu dam tamattu'. Jadi ini tak pun bilang menatang apa tu? Nak kira sosol ni. Nak kira buat apa itu afradnya. Jadi maka tu nak menceritakan afrad. Afrad ni benda yang mewajibkan dam jenis pertama, dam yang bahasa tertib, lagi pula takdir. Dia pun bilang afrad dia. Iaitu dam tamattu'. Yakni dam buat haji tamattu'. Dam tamattu' yakni dam buat haji tamattu'. Dan dam qiran. Ini dam buat haji qiran. Dan dam luput. Oh, dam luput masuk tak? Dam luput tu apa? Yakni luput wukuf di padang Arafah. Luput wukuf di padang Arafah. Dan dam melontar jamarat. Dan dam melontar jamarat, yakni kata dam tinggal melontar jamarat tu. Jamarat yang 3 tu lah. Ula, wusta dengan Aqabah tu. Masuk belakang. Dan dam bermalam. Dam tinggal, takdir. Dan dam tinggal bermalam di Muzdalifah. Dan bermalam di Mina. Dan dam meninggalkan miqat. Yakni meninggalkan ihram di miqat. Ingat ni, apa makna meninggalkan ihram di miqat? Yakni dia niat selepas daripada melepasi miqat. Faham je? Niat depan miqat. Langgak miqat lah. Bukan niat sulung. Niat sulung boleh. InsyaAllah.
maka iaitu wajib atas mereka itu, mereka orang yang melakukan perkara tersebut. Mereka itu orang yang melakukan tamattu', melakukan qiran, luput, semua tu, sembelih satu kambing yang memadai, yang sah pada korban. Maka jika tiada kuasa, yakni tiada mampu sembelih kambing itulah, maka wajib ia seorang puasa 10 hari. 3 hari badal, 3 hari di Mekah dan 7 hari di negeri nyonya seorang. Tempat kediaman nyonya seorang. Boleh? Boleh no? Tiga hari di Mekah dan 7 hari di negeri nyonya seorang. Badal tempat kediaman nyonya seorang. Ini tempat kediamannya. Jadi tempat kediamannya iaitu tempat mustautin dia lah. Tak. Aduh. Jadi tidak boleh dia berpuasa di tengah jalan mengikut pandangan muktamad. Tak boleh. Tak. 3 hari di Mekah. 7 hari tu boleh nak puasa tengah jalan. Tak boleh. Tidak boleh dibenarkan. Tapi kalau dia nak mukim di Mekah, boleh. Dia puasa apa? Puasa di Mekah. Boleh, tak ada masalah. Jadi kena faham boleh. Iaitu apa dia? Kita sebut. Iaitu sepatutnya dia kena buat macam ni. 3 hari di Mekah puasa. 7 hari di mana dia rumahnya. Maka apabila sebut wasab'atin idza raja'tum, tidak dibenarkan puasa di tengah jalan. Sampai dulu. Faham? Tapi kalau dia nak duduk di Mekah dah, tak siap balik kampung dah, maka dia boleh puasa di Mekah terus. Bahkan fayajuz tawalil asyarah. Bahkan boleh mualak terus 10 hari. Direct. Boleh no? Jelas sini ya? Di situ. Boleh tak? Tak perlu. Fayajuz tawalil asyarah. Boleh puasa terus direct. Ni kalau mukim di Mekah, samaha ay fayajuz tawalil asyarah. Boleh direct terus. Itu kena beza 4 hari tak? Mustautin ni wal murad bil qam' al-istitan wala masuk selesai. Dulu anda sebut kata ni kena belajar 1 hari. Di sini kata apa? Wa in arada al-iqamata bi Makkah samaha.
Ada ni. Tebal ke apa? Masa kita tebal? Pergi klinik kan. Pergi klinik buat farmasi tak? Buat emo. Tak, dia pergi hilang habuk. Habuk habuk. Teruk sangat lah tengok. Aku lah kenapa lah aku pergi buat pun kita baik Allah. Aku tengok ke apa lah ni. Ni habuk tu. Bantai habuk ke apa. Habuk yang berketul ni. Habuk berketul tu yang asal. Apa lah. Kena tiup. Terus sini tiup ni. Habis tu. Mana tengok? Ustaz, nampak tak? Buka. Syamilah. Mana tengok? Baju dia tak ada. Dia kalau sini dia kata samaha biha. Kalau dobik syekh bingung aja syekh wa fayajuz tawal asyarah. Kalau sini dia kata samaha biha. Bujir ni kata tak. Wa yufarraqu bainahuma bi arba'ati ayyam faqat. Ayyamil 'id wa ayyamit tashriq. Kena ni. Kena beza lah. Kena ni beza ni bukan mana tu tajuz tawal asyarah. Allah. Baik. Dalam Jeremy kata kena beza 4 hari. Tiba. Baik. Jadi masalah ni dia iaitu mana? Jadi kalau orang tu dah ada mustautin di Mekah, mustautin lah bukan mukim. Yang mana mustautin alladhi huwa fi mahabba bil Jumaah, nampak Jumaat. Maka dia tu kena Allah masalah dia tu kena beza dengan 4 hari takdiran. Yang ni puasa sebanyak 3 hari, kemudian 4 hari cuti,
7 hari. Kerana 4 hari tu iktibar apa? Satu hari raya, 3 hari tasyrik. Faham tak? Kemudian katanya, inilah Hasyam Jirmi. Beza 4 hari. Kalau buat mungkin di Mekah. Sebab takdiran tau. Sebab kalau orang yang nak berpuasa, dia akan puasa sebelum dia tak? Sebelum daripada hari yang diharamkan puasa. Faham? Okay? Nah, apa kata? Dia select 4 hari. Setelah 4 hari. Kalau orang nak tu tak mungkin di Mekah. Tapi kalau orang tersebut, nanti dipanggil saya tahu. Kalau kata sebab dia nak takdir saja. Dia masalah yang pertama sekali, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sayyidu thalathati ayyam fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. 3 hari lah haji. Tamam? 3 hari dalam haji. 4 hari bila pulang. Di 3 hari tu, nak kiranya 3 hari lah haji. Jadi mestilah sebelum daripada tarikh. Tarikh haji bila? Tarikh awal. Haji habis bila tarikh? 13 Zulhijjah. Jadi, kita kena faham. Tak boleh puasa hari tu. Kerana hari tu boleh hari tasyrik. Jadi ada 4 hari yang bersangkut dan 4 hari adalah haji, tapi 4 hari tu tetap tak boleh. Tak boleh apa? Tidak dibenarkan berpuasa. 4 hari. 1 hari raya, 3 hari tasyrik. Jadi, cara dia buat kena? Dia kena niat sebelum. Apabila niat, maka masuklah waktu untuk melaksanakan. Apabila niat buat haji, maka barulah masuk waktu untuk membayar dam. Lagi tak niat tak boleh. Jadi dia kena niat bila? Baik. Dia kena niat. Dia dapatkan 3 hari dalam haji. Di sekurang-kurangnya dia kena niat bila? Sebelum daripada tarikh 10 Zulhijjah. Selewat-lewatnya dia kena buat 9, 8, 7. Jadi dia kena niat malam ke-7 tu dia dah mula niat haji. Supaya dia dapat membayar bahawa 3 hari dalam haji. Wadah insyaAllah. Mafhumul kalam. Dan apabila dia niat, maka wajib dengan apa? Dengan segera. Kerana jadi wajib mudayyak. Berbeza kalau dia niat awal. Berbeza kalau dia niat awal. Maka sebab itu tak boleh kita mendahulukan niat apa? Tidak boleh kita mendahulukan bayar dam atas niat. Tak boleh. Tak boleh mendahulukan bayar dam atas niat. Kita dah buat umrah, dah buat tamattu'. Bawa umrah kita nak buat haji dia. Ada orang lepas buat umrah terus dia niat dia puasa 3 hari. Maka ini menyalahi mu'tamad, tidak dibenarkan. Khilafan lil Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tidak. Sebut dulu kan. Khilaf bagi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kata boleh. Qala Imam Al-Ghazali. Niat dua. Kalau niat puasa. Niat puasa ada dua macam mana? Niat dam sah. Tak, niat puasa tu untuk bayar dam. Puasa tu untuk ganti, untuk fidyah, untuk dam. Faham? Macam kita puasa bulan Ramadan. Dia pun ni puasa bayar dam. Faham? Lewat salah tu lewat lah. Lewat 8 Zulhijjah. Tak cukup 3 hari. Jadi dia wajib puasa setakat yang mana dia sempat. Kalau dia niat lambat, maka wajib kepada dia puasa yang setakat dia mampu. Faham? Boleh insyaAllah. Tapi wajib dia niat waktu tu. Tak wajib. Tapi kalau dia niat, wajib puasa. Puasa ketika. Tapi kalau dia niat awal, 1 Syawal dia niat dah. Sorry, dia niat 3, 4, 5 Syawal dia dah niat. Dia tak wajib dengan segera pasal apa? Wujud masak. Dalam Safinah kita bahas panjang. Ulangan. Nak tengok dalam masalah ni siapa panjang lebar? Fathul Alam. Boleh?
Jadi tengok tak. Maka jika tiada kuasa sembelih, maka wajib ia seorang puasa 10 hari. Badal 3 hari di Mekah dan 7 hari di negerinya seorang tempat kediamannya. Ini tempat mustautin. Saya nak ulang. Tempat mustautin. Yang dengan dhabit mustautin yang ada dalam babu al-Jum'ah. Itu tempat mukim tak. Jadi kalau orang nak duduk Mekah untuk dalam keadaan mukim tak boleh puasa. Dia lewatkan sampai dia pulang ke Malaysia. Al-murad ish, tempat al-mustautin. Allah. Maka jika dam tamattu', maka wajib ia seorang sembelih. Tak kala ia seorang ihram akan haji. Kalau jika dam tamattu' wajib ia sembelih tak kala ia ihram akan haji. Jadi bila dia ihram haji masuklah waktu dia. No? Masuklah waktunya. Jadi hari ni kalau orang tak mampu baru apa? Barulah berpuasa. Betul Habib Muhammad Al-Haddad rahimahullah, dia cerita pasal orang Yaman. Dia kata orang Yaman tak perlu bahas. Yang buat tamattu' memang confirm kena bayar. Memang kena puasa. Orang Yaman susah. Untuk apa? Tak mampu nak membeli seekor kambing. Dan dia buat macam ni, Al-Bu Yaman ya Makkah alaikas salam, ji'naka nas'a bil wafa wat tamam, ad-dam la tashanina wa bishiri bis-siyam. Muhammad Al-Haddad kata, Al-Bu Yaman ya Makkah alaikas salam. Selamat datang daripada orang Yaman, wahai Mekah. Ji'naka, kami datang pada kamu wahai Mekah. Nas'a bil wafa wat tamam. Kami datang dengan wafa dan juga kesempurnaan. Ad-dam la tashanina. Wahai Mekah, jangan minta daripada kami dam. Jangan minta daripada kami untuk sembelih. Wa bishiri bis-siyam. Ada khabar gembira buatmu, kami akan puasa je kat sini. No? Sembelih tak? Wadih. Ya. Habis itu. Jadi, tetapi harus ia seorang menyembelih dahulu, ini sebelum daripada haji. Apabila sudah ia seorang ihram umrah. Okey. Tetapi harus ia seorang menyembelih. Ini masalah sembelih ni. Masalah apa? Sembelih. Beza sembelih dengan puasa. Ini cerita tamattu'. Tamattu' suratuhu, melakukan laksanakan umrah terlebih dahulu. Barulah haji. Soalan Musa. Dah hilang dah. Tak lagi. Bila dia melaksanakan umrah, kemudian dia buat haji. Jadi soalannya, bilakah masa dia boleh sudah bermula untuk dia sembelih? Apabila dia niat ihram umrah. Bas. Waktu dia telah mula untuk melaksanakan sembelihan. Berbeza dengan puasa. Puasa tak? Puasa mesti niat haji terlebih dahulu. Wadih? Mafhum? Jadi tengok kita. Maka wajib ia seorang sembelih tak kala ia ihram akan haji. Tetapi harus ia seorang menyembelih dahulu. Ini sebelum daripada haji. Apabila sudah ia seorang ihram umrah. Yani umrah di dalam bulan haji. Jangan lupa tu. Sebab ni masalah al-mutamatti'. Bahkan jika berkehendak, tetapi jika berkehendak puasa. Ingat ni, berkehendak ni apabila tidak mampu. Bukan saja-saja, bukan boleh pilih. Berkehendak ni, yakni apabila tak mampu daripada sembelih kambing. Ini tak mampu sembelih kambing. Bila tak mampu sembelih kambing, kenalah apa dia? Berpuasa, faham tak? Jadi jika berkehendak itu, yakni tak mampu sembelih kambing. Takut duk faham kata boleh pilih, sebab ibarat dia berkehendak. Iham ibarat tu. Dia beri wahai. Boleh?
Jika berkehendak puasa atasnya orang tu, maka tiada harus ia seorang puasa melainkan kemudian daripada ia seorang ihram haji. Ihram haji, yakni berada dalam ihram haji. Faham Syekh? No? Jadi hak ni kata nak atas pandangan mu'tamad. Tapi dinukilkan Imam Ghazali kata boleh. Seperti sembelih. Wadih, sebab tu ada kes. Ada orang mari jumpa Habib Mufti Makkah, Mufti Al-Madinah, Mufti Syafi'i bil-Madinah, Al-Habib Al-Habib Al-Jailani. Al-Habib Al-Jailani, Umar Al-Jailani, masyhur kan? Habib Umar Al-Jailani. Ada budak rubat pergi jumpa. Apa buat haji bol ni? Dia buat tamatuk, wahai tu Habib. Lepas tu tamatuk bayar sembelih lah, dak. Kami puasa. Cerita dia macam ni. Bila pelajar rubat mari Madinah, ziarah Habib apa? Habib Umar Al-Jilani. Habib Umar Al-Jilani ni hidang lah minuman. Lalu pok-pok ni kata minta maaf Habib, kami puasa. Dia kata, apa puasa apa? Puasa dam tamatuk. Hampa duk pakai kain biasa ni, bukan pakai kain ihram. Kami puasa awal. Ni kami puasa sebelum daripada niat ihram haji. Habib Umar jadi tepuk kepala. Teruknya pelajar rubat dah ni. Kan masalah ni pun tak tahu. Dia marah. Rubat pekah tahap ni teruk lah. Dulu elok. Duduk. Bubuh rapat lah, bubuh rapat haji. Tak ngaji lah, apalah, bubuh pergi rapat. Habib Umar je ni. Sebab, hampa takkan tak tahu. Puasa ni tak boleh sebelum daripada ihram haji. Hampa buat sebelum ihram ni. Tak boleh ni. Debuk. Tak. Ada seorang budak. Ada seorang budak kata, Habib, Al-Ghazali yaqul bil jawaz. Imam Ghazali kata boleh. Merah muka Habib. Naam. Yang tadi kita syarah tu mu'tamad. Ni apa? Kita syarah tadi apa mak. Yang dia pun beramal tu Imam Al-Ghazali. Katanya terima kasih kepada budak. Kalau dak tu balik ngayak malu tu. Tak. Yaman susah. Bukan sebab dia orang Yaman. Orang Yaman. Dok. Jadi kita tak asuk lah. Kalau sebenarnya boleh lepas haji. Lepas haji memang sangat-sangat boleh lah. Kalau tak ada lepas umrah tu boleh tak? Boleh? Selalu lepas umrah boleh. Haji umrah dulu baru haji. Tamatuk kan, umrah dulu baru haji. Sebab nak puasa tu umrah. Tak umrah. Habis itu. Maka hendaklah ia seorang ihram pada hari yang kelimanya. Nya Zulhijjah. Nya tu balik Zulhijjah. Pasal apa hari kelima? Maka hendaklah ia seorang ihram pada hari yang kelimanya Zulhijjah akan haji. Kemudian ia seorang puasa pada hari ke-6, ke-7 dan ke-8. Faham? Maka yang 7, yakni puasa yang 7, jika ia seorang. Ni. Pasal apa dia kira ke-6, ke-7, ke-8? Sebab hari ke-9 tu hari Arafah, sunat tak puasa.
Tapi boleh tak nak puasa? Boleh lah. Bahkan pandangan Imam Ibn Rustan wa huwa qaul dhaif, iaitu dia jikalau dia tidak menghalang daripada ibadat, maka afdal bagi orang haji berpuasa. Tidak. Qaul dhaif. Faham? Masalah hari Arafah kan. Yo, boleh. Boleh insya-Allah. Kemudiannya, jika maka yang 7, ini puasa yang 7, ini 7 hari. Jika ia seorang orang Mekah, maka dipuasa, yang dipuasa akan 7 hari. Kemudian yang selepas daripada hari tasyrik. Ingat ni, orang Mekah ni mustautin. Kalau dia mau duduk atas Bukit Haji tu, sekolipnya muqim. Mustautin. Jadi tunggu balik tu, lepas 3 tahun nak balik. Masalah lah. Jadi, maka dipuasa yang akan 7 hari, kemudian selepas daripada hari tasyrik. Jadi apa? 3 hari. Tapi kena tambah tu. Selepas daripada hari raya juga. Hari raya dan hari tasyrik. Jadi 4 hari. Dan jika orang yang lain, yang ni daripada Mekah, hingga, yang ni dipuasakan 7 hari, hingga sampai kepada negerinya orang lain. Faham? Gini. Lah ni gini. Orang Mekah 3 hari puasa adalah haji. Lepas tu, lepas habis hari tasyrik, berderek terus puasa. Faham? Orang yang benar tak mustautin dekat Mekah, 3 hari lah haji. Kemudian tak boleh lagi, bukan habis hari tasyrik boleh puasa tak. Sampai balik di kampung baru boleh puasa. Dan andai kata dia puasa lambat, macam mana nak buat? Andai kata dia puasa, yang ni dia buat lepas dia niat puasa pada tarikh, dia niat haji pada tarikh hari Arafah. Dia sempat nak puasa 3 hari haji. Tak ada kesempatan, moga dia niat hari ke-9. Dia ni ada separuh hari, tengah hari ke-9 dia nak puasa. Nak puasa lagu mana? Hari ke-10, 11, 12, 13 tak boleh puasa. Maka dia kena puasa nanti. Cara nak puasa macam mana? Maka dia puasa 3 hari, kemudian dia 3 hari, kemudian dia selangkan. Dengan beberapa hari, barulah dia puasa sebanyak 7 hari. Boleh. Cuma nak selang berapa hari? Nak selang dengan berapa hari? Jawabnya, kalau dia orang Mekah, selang hanya dengan 4 hari. Boleh. Kalau orang yang bukan Mekah, selangkan 4 hari serta hari qadaran dia balik. Yang ni berapa jam dia nak balik. Kalau dia ambil contohnya hari itu 12 jam, maka 12 tu kira sehari. Dah kaedah malam kan. Kalau 24 jam je lah. Kalau kurang 24 jam, kira sehari. Jadi masalah kalau zaman dulu dia, 15 hari masalah. Jalan pergi balik. Bahawa khalas. Maka kira kena bahagi apa? 15 hari tambah dengan 4 hari. 16, 17, 18, 19. 19 hari. Dia mau duduk kampung, 3 hari puasa, 19 hari tak puasa. 4. Maka jika luput ia seorang, tiada dipuasanya seorang 3 hari dalam bulan haji pada dam tamattu' dan qiran, maka diqadakan. Ingat ni. Jika luput ni dia. Lompat lah. Betul tak? Maka jika luput ia seorang, apa luput?
Yakni taswirnya dia niat lewat. Dia niat haji lewat. Dia niat haji apa? Lewat. Yakni dia niat haji apa? Lewat. Dia niat hari ke-9 ke? Dia niat hari haji apa? Hari ke-9. Jadi beringat ni. Saya sebut tadi. Kalau hang niat je pada haji pada tarikh 5 hari bulan, maka 6, 7, 8 wajib puasa. Faham? Tapi wajib tak niat haji segera untuk mendapatkan puasa? Tidak wajib. Dia beza dua masalah. Bila hang niat, wajib puasa. Untuk dapatkan 3 hari. Tapi wajib tak niat untuk dapatkan puasa 3 hari? Tak wajib. Nampak tak? Asal lagi. Diborak asal itu. Jika luput ia seorang, jawab tiada dipuasanya seorang 3 hari dalam bulan haji. Siapa? Kerana kalau puasa 3 hari itu, muraknya 11, 12, 13. Tak? Tiada dipuasanya seorang dia gini. Ada nampak ibarat ni boleh ihtimal dua. Maka jika luput ia seorang, tiada dipuasa 3 hari dalam bulan haji. Yakni 3 hari itu dia 11, 12, 13. Jadi kena buat apa? Pada dam tamatuk dan kiram, maka jawab diqadakan 3 hari. Ataupun gini. Boleh? Tengok sini. Maka jika luput ia seorang, tafsir pada luput. Lagi sedap ke tu? Tafsir pada kata luput. Mana luput? Yakni tiada dipuasanya seorang 3 hari dalam bulan haji. Hukum. Tak puasa 3 hari bulan haji. Malam tu. Tengok sini. Diqadakan 3 hari. Diqadakan 3 hari. Satu. Kemudian diceraikan antaranya 3 hari. Dan antara 7 hari itu qadar 4 hari. Boleh? 4 hari. Badal hari raya dan hari tasyrik. Boleh? Dan qadar perjalanan ni masalah jikalau bukan orang Mekah. Dan qadar perjalanan ni jikalau bukan apa? Orang Mekah, faham baik? Jadi kalau contoh tak puasa pada tanggal sebelum daripada apa? 10, 11, 12, 13, 14. 10, 11, 12, 13. Dia tak puasa awal Maka habis tu haji tu, maka nak dia puasa 3 hari. Kemudian selang beberapa hari, puasa apa? Seorang ke negerinya seorang. Dobik boleh juga ni dobik guru. Yakni jikalau 2 hari qadar perjalanan. Yakni jikalau boleh dah. Maka kena ceraikan berapa Adam? Adam. 6 hari. Habis. Okey lain. Ya dah.